Tragedi Double Six berlaku pada 6 Jun 1976. Sebuah pesawat jenis GAF Nomad berlepas dari Labuan menuju ke Kota Kinabalu yang membawa beberapa pemimpin tertinggi Sabah terhempas. Ketika pesawat hampir tiba di lapangan terbang Kota Kinabalu, ia tiba-tiba hilang kawalan sebelum terhempas di kawasan Sembulan. Kesemua 11 orang yang berada di dalam pesawat terbunuh serta-merta. Antara yang terkorban termasuk Tun Fuad Stephens, Datuk Peter Joynot Mojuntin, Datuk Saleh Sulong dan beberapa pemimpin penting Sabah yang lain. Tragedi ini berlaku hanya 44 hari selepas Tun Fuad Stephens mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah, menjadikan kejadian tersebut lebih mengejutkan. Tragedi ini dikenali sebagai Tragedi Double Six kerana ia berlaku pada tarikh 6 Jun 1976. Punca sebenar nahas menjadi perdebatan selama bertahun-tahun kerana laporan siasatan rasmi tidak didedahkan kepada orang awam untuk tempoh yang sangat lama. Tsunami 2004. Pada pagi 26 Disember 2004, satu gempa bumi bawah laut berukuran 9.1 magnitud berlaku berhampiran pantai barat Sumatera, Indonesia. Gempa tersebut merupakan antara yang paling kuat pernah direkodkan dalam sejarah moden dan mencetuskan tsunami yang melanda banyak negara di sekitar Lautan Hindi. Walaupun Malaysia tidak berada tepat di kawasan gempa, negeri-negeri di pantai barat semenanjung tetap menerima kesan daripada ombak besar yang terhasil. Antara kawasan yang paling teruk terjejas ialah Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan Perak. Di Pulau Pinang, kawasan seperti Baru Feringhi dan Tanjung Bungah dilanda ombak besar yang datang tanpa amaran. Ramai penduduk dan pelancong ketika itu sedang berada di pantai kerana masih belum menyedari apa yang sedang berlaku. Bot nelayan dihanyutkan, rumah berhampiran pantai rosak dan banyak kenderaan diseret oleh arus yang kuat. Secara keseluruhan 68 orang terbunuh di Malaysia, manakala ratusan lagi cedera. Di seluruh dunia pula jumlah korban melebihi 230,000 orang, menjadikannya antara bencana alam paling dahsyat dalam sejarah manusia. Tragedi ini turut mendorong negara-negara di rantau ini membangunkan sistem amaran awal tsunami supaya penduduk dapat diberi amaran lebih cepat. Ia merupakan tsunami pertama dan paling dahsyat yang pernah direkodkan dalam sejarah negara. Pencerobohan Lahad Datu. Pada Februari 2013, sekumpulan lelaki bersenjata dari selatan Filipina mendarat di Kampung Tandur, Lahad Datu, Sabah. Kumpulan itu terdiri daripada kira-kira 200 orang dan mendakwa mereka mewakili Kesultanan Sulu yang masih menuntut hak ke atas Sabah. Pada mulanya, pihak berkuasa Malaysia cuba menyelesaikan situasi tersebut melalui rundingan bagi mengelakkan pertumpahan darah. Namun selepas beberapa minggu, rundingan gagal mencapai kata sepakat dan keadaan menjadi semakin tegang. Pada 1 Mac 2013, pertempuran pertama berlaku antara pasukan keselamatan Malaysia dan kumpulan penceroboh. Beberapa anggota polis Malaysia terkorban dalam insiden tersebut. Tidak lama kemudian, satu lagi serangan berlaku di Semporna yang turut mengorbankan anggota keselamatan negara. Sebagai tindak balas, kerajaan Malaysia melancarkan Ops Daulat, satu operasi ketenteraan besar-besaran yang melibatkan tentera, polis, pesawat pejuang, helikopter dan pelbagai aset keselamatan lain. Kawasan Kampung Tandur dibedil dari udara sebelum pasukan keselamatan memasuki kawasan tersebut untuk menjejaki saki-baki penceroboh. Operasi itu berlangsung selama beberapa minggu dengan banyak kawasan di pantai timur Sabah diperiksa bagi memastikan tiada lagi penceroboh yang bersembunyi. Secara keseluruhan, 10 anggota keselamatan Malaysia terkorban, manakala puluhan penceroboh dilaporkan terbunuh sepanjang operasi tersebut. Pencerobohan ini menjadi salah satu ancaman keselamatan paling serius yang pernah dihadapi Malaysia dan membawa kepada penubuhan Eastern Sabah Security Command (ESCOM) bagi memperkukuhkan keselamatan di pantai timur Sabah. Kebakaran Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah. Pada awal pagi 14 September 2017, satu kebakaran besar berlaku di pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah yang terletak di Jalan Keramat Hujung, Kuala Lumpur. Ketika kejadian berlaku, kebanyakan pelajar sedang tidur di asrama yang terletak di tingkat atas bangunan tersebut. Api mula merebak sekitar jam 5 pagi dan dengan cepat menyelubungi kawasan asrama. Keadaan menjadi lebih buruk kerana tingkap asrama dipasang dengan jeriji besi dan hanya terdapat laluan keluar yang terhad. Ramai pelajar terperangkap apabila asap tebal memenuhi bangunan dalam masa yang singkat dan penduduk sekitar yang menyedari kejadian itu cuba membantu sebelum ketibaan pasukan bomba, namun api yang marak menyukarkan usaha menyelamat. Apabila kebakaran berjaya dipadamkan, negara dikejutkan dengan berita bahawa 21 pelajar dan 2 warden telah terkorban. Siasatan yang dijalankan kemudian mendapati kebakaran tersebut bukan berpunca daripada kebalangan atau masalah pendawaian elektrik. Sebaliknya, kebakaran itu berpunca daripada perbuatan khianat yang dilakukan oleh sekumpulan remaja yang menceroboh kawasan tahfiz pada awal pagi. Mereka dipercayai telah mencurahkan petrol dan menyalakan api di bahagian asrama sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Motif kejadian itu berpunca daripada perselisihan dan ejek mengejek antara kumpulan remaja terbabit dengan pelajar-pelajar tahfiz sebelum tragedi tersebut berlaku. Kebakaran pusat tahfiz ini kekal sebagai antara tragedi kebakaran paling tragis dalam sejarah negara. Gempa bumi Gunung Kinabalu.
Pada 5 Jun 2015, Sabah digegarkan oleh satu gempa bumi berukuran 6 magnitude, menjadikannya antara gempa bumi paling kuat yang pernah direkodkan di Malaysia. Pusat gempa ini terletak berhampiran Gunung Kinabalu, gunung tertinggi di Malaysia yang menjadi destinasi popular pendaki dari seluruh dunia. Gegaran tersebut dapat dirasai di banyak kawasan di Sabah termasuk Kota Kinabalu, Ranau, Tuaran dan Kota Belud. Di gunung tersebut, gempa itu menyebabkan berlakunya runtuhan batu besar di sekitar kawasan puncak. Ketika kejadian berlaku, ratusan pendaki sedang berada di atas gunung, termasuk sekumpulan pelajar dan guru dari Singapura yang sedang mengikuti program lawatan sekolah. Ramai pendaki terperangkap apabila laluan turun musnah akibat runtuhan batu dan rekahan pada permukaan gunung. Pasukan penyelamat yang terdiri daripada malim gunung, polis dan pasukan khas terpaksa mendaki ke kawasan puncak untuk membawa turun mangsa yang terselamat. Operasi menyelamat berlangsung dalam keadaan yang sukar kerana cuaca tidak menentu dan risiko runtuhan susulan. Seramai 18 orang terkorban dalam tragedi tersebut, termasuk beberapa pelajar, guru dan malim gunung tempatan. Tanah runtuh batang kali. Pada awal pagi 16 Disember 2022, satu kejadian tanah runtuh berlaku di tapak perkemahan Fathers Organic Farm berhampiran Gotong Jaya, Batang Kali, Selangor. Ketika kejadian berlaku, ramai pengunjung sedang tidur di dalam kemah selepas bercuti bersama keluarga dan rakan-rakan. Kira-kira jam 2.42 pagi, sebahagian cerun bukit di atas kawasan perkemahan runtuh secara tiba-tiba. Lebih 1 juta meter padu tanah dan lumpur menghempap kawasan perkemahan dalam masa yang singkat. Ramai mangsa tidak sempat melarikan diri kerana kejadian berlaku ketika mereka sedang tidur. Pelbagai agensi pelamat segera dikerahkan ke lokasi untuk menjalankan operasi mencari dan menyelamat. Operasi tersebut berlangsung siang dan malam dalam keadaan cuaca yang mencabar. Anjing pengesan turut digunakan untuk membantu mengesan mangsa yang tertimbus di bawah timbunan tanah. Sepanjang operasi, beberapa mangsa berjaya diselamatkan, namun ramai yang masih terperangkap di bawah runtuhan. Selepas beberapa hari pencarian, jumlah korban akhirnya meningkat kepada 31 orang termasuk kanak-kanak. Siasatan kemudian mendapati runtuhan berpunca daripada kegagalan cerun di kawasan bukit berhampiran selepas tempoh hujan yang berpanjangan. Kejadian ini turut mencetuskan perbincangan mengenai keselamatan tapak perkemahan dan pembangunan di kawasan berbukit di seluruh negara. Tragedi Jambatan Gantung Kuala Dipang. Pada malam 26 Oktober 2010, sekumpulan murid sekolah rendah dari beberapa buah sekolah di Perak sedang menyertai program perkemahan Satu Malaysia di Kuala Dipang Kampar. Program tersebut melibatkan ratusan murid yang mengikuti pelbagai aktiviti lasak dan pembinaan jati diri. Pada kira-kira jam 10 malam, sekumpulan murid sedang menyeberangi sebuah jambatan gantung merentasi Sungai Kampar untuk kembali ke tapak perkemahan. Ketika jambatan dipenuhi murid, struktur jambatan itu tiba-tiba runtuh lalu menyebabkan ramai peserta terjatuh ke dalam sungai. Keadaan menjadi huru-hara apabila arus sungai yang deras menghanyutkan sebahagian mangsa ke hilir. Guru, penduduk kampung dan pasukan penyelamat segera berusaha mencari murid-murid yang hilang dalam keadaan gelap. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan sepanjang malam dan diteruskan selama beberapa hari. Pasukan penyelam turut dikerahkan untuk mencari mangsa di sepanjang sungai. Selepas itu, 3 murid lelaki berusia 12 tahun disahkan terkorban selepas dihanyutkan arus. Tragedi tersebut mengejutkan seluruh negara kerana mangsa merupakan kanak-kanak yang sedang menyertai program yang sepatutnya memberi pengalaman menyeronokkan dan selamat. Siasatan yang dijalankan mendapati jambatan tersebut tidak mampu menampung jumlah pengguna yang berada di atasnya pada ketika itu. Bukit Kepong. Pada awal pagi 23 Februari 1950, Balai Polis Bukit Kepong yang terletak di tebing Sungai Muar Johor diserang oleh sekumpulan besar anggota Parti Komunis Malaya semasa Darurat Malaya. Ketika kejadian berlaku, Balai Polis tersebut dikendalikan oleh seramai 18 anggota polis bersama keluarga mereka yang tinggal di kawasan perumahan berhampiran. Sekitar jam 4 pagi, kira-kira 180 orang gerila komunis mengepung Balai Polis dan melancarkan serangan menggunakan senjata api. Pihak komunis mengarahkan anggota polis supaya menyerah diri, namun arahan tersebut ditolak. Walaupun jumlah mereka jauh lebih kecil, anggota polis terus mempertahankan balai tersebut dan berbalas tembakan selama beberapa jam. Penduduk kampung berhampiran turut cuba membantu polis dengan menggunakan senjata yang mereka miliki. Namun mereka juga menjadi sasaran serangan. Apabila usaha menawan balai gagal, pihak komunis mula membakar bangunan balai polis dan rumah-rumah di sekitarnya. Ramai anggota polis dan ahli keluarga mereka terperangkap dalam kebakaran yang semakin marak. Pertempuran hanya berakhir selepas beberapa jam apabila balai polis musnah sepenuhnya. Seramai 25 orang terkorban, termasuk anggota polis, ahli keluarga mereka dan penduduk kampung yang membantu mempertahankan balai tersebut. Walaupun tewas dari segi jumlah dan persenjataan, tindakan anggota polis yang enggan menyerah diri menjadikan peristiwa ini salah satu kisah keberanian yang paling dikenang dalam sejarah Malaysia. Nahas pesawat Mas Tanjung Kupang.
Pada petang 4 Disember 1977, sebuah pesawat Malaysia Airlines sistem penerbangan MH353 berlepas dari Pulau Pinang menuju ke Kuala Lumpur sebelum meneruskan perjalanan ke Singapura. Pesawat jenis Boeing 737 itu membawa seramai 93 penumpang dan 7 anak kapal. Ketika menghampiri lapangan terbang Subang, keadaan di dalam pesawat tiba-tiba bertukar cemas apabila juruterbang memaklumkan bahawa pesawat tersebut telah dirampas. Rakaman komunikasi dengan menara kawalan menunjukkan juruterbang cuba berhubung dengan pihak berkuasa sebelum komunikasi terputus secara tiba-tiba. Tidak lama kemudian, pesawat itu menyimpang daripada laluan asal dan terbang ke arah selatan Semenanjung. Pada waktu malam, pesawat tersebut akhirnya terhempas di Tanjung Kupang, Johor. Tiada seorang pun daripada 100 orang yang berada di dalam pesawat terselamat. Antara mangsa yang terkorban ialah Menteri Pertanian Malaysia Datuk Ali Haji Ahmad serta beberapa pegawai kanan kerajaan. Siasatan mendapati pesawat itu dipercayai dirampas oleh individu yang tidak dikenali. Perakam suara kokpit yang ditemui selepas nahas turut mendedahkan bahawa kedua-dua juruterbang dipercayai ditembak sebelum pesawat terhempas. Namun begitu, identiti sebenar perampas dan motif kejadian tidak pernah dapat dipastikan sepenuhnya.